Okey, hari ini kita nak unboxing. Nak unboxing hadiah daripada anak murid. Okey. Tengok yang pertama daripada Cempaka. Daripada Cempaka. Okey. Kain tuala. Yang kedua daripada siapa ni? Tak ada. Tak ada tulis nama. Benda apa ni tak tahu ni. Mari kita lihat apa yang ada dalam ni. Oi. Kain batik ke baju batik ni? Wah. Apa ni? Kain ke? Kain. Kain batik. Kain batik. Kain batik. Cantik, terima kasih. Seterusnya. Masya Allah. Apa ni? Bekas. Wah. Bekas. Bekas apa ni? Bekas apa ni ada dalam ni? Ada banyak bekas dalam ni. Boleh letak makanan. Wah, ada 3. 4. Ada 4 dalam dia. Ada 3 dalam dia. 4 lah semua sekali. Wah. Siapa yang bagi ni? Selamat Hari Guru. Ilmu yang diberikan akan tidak pernah lekang waktu. Saya Muhammad Zikri ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Terima kasih mengajar saya. Terima kasih tunjuk ajar dengan ikhlas dan terima kasih. Best forever. Happy Teachers Day. Zikri. Zikri. Terima kasih Zikri. Ada apa dalam ni? Wah, ada kek. Ada kek coklat. Kek coklat. Terima kasih Zikri. Tunggu dulu. Apa ni? Daripada siapa ni? Daripada siapa ni? Daripada siapa ni? Apa ni? Wah, cantiknya pen. Ada bunga raya. Terima kasih. Seterusnya. Wah, ada bag dalam bag. Teachers. Cantik bag kan? Terima kasih. Ni. Thank you. Ni daripada siapa ni? Tak ada nama. Terima kasih ya siapa yang bagi ni. Apa ni? Apa ni? Wah, pen. Terima kasih cikgu. Siap ada ni. Ada kad ucapan. Ada kad ucapan. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru buat Ustaz Muhammad Arif Zikri. Terima kasih Arif Zikri. Dapat pen. Ini pula daripada siapa ni? Wah, pen lagi. Daripada Nuris Amanda 4i. Terima kasih Nuris Amanda. Tengok ni pula, Happy Teachers Day. Daripada siapa ni? Tak ada nama. Ni. Daripada You Are The Great Person. Tak ada nama. Tak ada nama. Kita tengok benda apa dia bagi. Dalam bukusan ada bukusan. Dalam bukusan ada bukusan. Ada apa ni? Apa ni? Wah. Stapler dan ubat stapler. Terima kasih. Terima kasih. Cantik dia punya ni. Dia punya packaging dia. Buat sendiri. Terima kasih. Seterusnya. Wow, ada coklat lah. Coklat kisses. Siapa bagi ni? Selamat Hari Guru untuk Ustaz Hafiz daripada Nadira Nur Sofia 4 rajin.
Tangan yang membimbing. Pohon tinggi menjulang ke awan, akarnya kuat mencengkam bumi. Tanganmu guri, guri ke guru, membimbing langkahku menuju masa depan yang lebih ceria. Pantun. Terima kasih Nadira. Oh ni pen. Oh dapat pen. Terima kasih. Ni siapa bagi tak tahu, tak ada nama. Ni. Oh, pen dan juga ada jajan. Wah, ada jajan. Jajan. Itu dia apa ni? Keju. Perisa keju. Terima kasih. Seterusnya. Oh, dapat buku daripada Khadijah Sofia 4 Ikhlas. Terima kasih Khadijah. Seterusnya. Wah, dapat beg. Terima kasih. Daripada Haraz Iman 5 setia. 5 setia terima kasih Haraz. Okay. Seterusnya. Apa ni? Beg. Wah, beg. Boleh pergi shopping ni. Ada beg ni. Boleh pergi shopping. Beg pergi shopping. Siapa dia ni? Amni Mariam 4 Ikhlas. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Hendak berjalan keluar, payah pulang ke rumah dari hari dah petang. Tanpa cikgu siapalah saya, ibarat malam tanpa bintang. Aduh. Ada apa dah ni? Beg dia macam mana ni? Wah, beg IKEA. Boleh pergi shopping. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi? Amni Mariam. Terima kasih ya. Bagi beg. Oh, cabut. Apa ni? Wah, ada pokok. Ada pokok. Terima kasih. Tak ada nama lah. Apa ni? Tak ada nama. Terima kasih bagi pokok. Apa ni? Ni pun tak ada nama juga. Oh, dapat pen. Terima kasih. Siapa yang bagi ni? Dia tak ada tulis nama ni. Tak ada tulis nama. Tak ada tulis nama. Okey, ni apa ni? Wah, tengok. Ada pen, ada bunga. Selamat Hari Guru. Selamat Guru kepada Ustaz Hazif. Terbalik. Ustaz Hafiz jadi Hazif. Terima kasih Zurin. Zurin bagi apa pen. Pen dengan bunga. Terima kasih Zurin. Tengok ni pula. Oh, ni dari siapa ni? Pen marker. Okey. Yang ni pula daripada Dia. Terima kasih Dia. Bagi apa ni? Tisu. Ada gula-gula. Ada pen dan pinggan. Pinggan boleh makan. Boleh makan guna pinggan. Terima kasih. Siapa tadi? Dia. Terima kasih Dia. Barang seterusnya. Oh, dah tercabut dia punya ni. Okey, barang seterusnya daripada siapa ni? Wow, dapat botol air. Dapat botol air. Wow, botol air canggih ni. My bottle, vacuum bottle. Oh, canggih. Dan dia. Wow, siap ada tempat ni untuk bubuh habuk teh. Serbuk teh. Daripada siapa ni? Mari kita lihat. Wow. Siapa yang bagi ni? Teachers Day. Mudir ke mana? Mudik ke hulu mencari talas. Buat ketupat di hari raya. Palas ni. Jasa guru tidak terbalas mendidik kami hingga berjaya. Daripada Iman. Terima kasih Iman. Untuk Ustaz selamat Hari Guru. Harap cikgu suka hadiah dari saya. Suka sangat. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih telah menjadi pilar kuat yang selalu mendukung kami. Saya sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang. Jangan lupa follow TikTok saya, Iman
DZA. Okey, nanti Ustaz follow. Terima kasih Aiman. Terima kasih Iman. Seterusnya daripada siapa ni? Ni siapa punya ni? Siapa yang bagi ni? Daripada Malaika Comel. Malaika bagi ni ke? Bagi botol air. Siap ada straw lagi. Wah, terima kasih Malaika. Malaika Zara. Wah, ada botol. Uish, kaca ni. Kaca ni ting ting ting. Elok-elok ni. Terima kasih. Seterusnya. Next. Apa ni? Daripada siapa ni? Khairan Iznah. Apa ni? Oh, tuala. Mari kita lihat. Tuala. Terima kasih Khairan. Wah, ini boleh buat lap. Lap mandi ke lap apa ni? Terima kasih. Ni daripada Selamat Hari Garu Ustaz Hafiq. Ustaz Hafiq. Karisha 4S. Terima kasih Karisha. Macam mana nak buka ni? Ada selotip. Uish, canggih dia punya ni. Balutan dia ni. Wow. Apa ni? Apa dalam ni? Wow, ada cawan. Cawan Selamat Hari Guru. Wow. Terima kasih. Cantik cawan dia. Boleh buat minum. Terima kasih. Siapa tadi? Nama dia? Terima kasih Karisha. 4S. Seterusnya, apa ni? Uish, dapat sambal. Sambal ke apa? Oh, susah nak buka ni. Susah nak buka ni. Sekejap. Kita buka je, tarik je lah. Oh, sambal bilis garing. Oh, sambal. Terima kasih. Siapa ni bagi ni? Tak ada nama. Terima kasih yang bagi sambal. Bolehlah buat ni, buat makan-makan. Terima kasih bagi sambal. Seterusnya. Wah, bunga dari siapa ni? Khadijah Safia. Terima kasih Khadijah Safia. 4 ikhlas. Wah, cantik bunga dia. Bunga tulip ni. Bunga apa ni? Bunga tulip. Cantik, ada yang dah kembang, ada yang masih kuncup. Seterusnya. Ustaz Hafiz. Daripada siapa ni? Tak ada nama. Terima kasih bagi kicap. Bolehlah bawa makan. Makan dengan nasi. Lemak manis. Terima kasih. Seterusnya. Pen Ustaz Hafiz. Daripada siapa ni? Tak ada nama. Apapun terima kasih. Siapa yang bagi? Oh, dapat butang baju Melayu. Bolehlah pakai. Terima kasih. Siapa yang bagi? Apa ni? Oh, la ilaha illallah. Bagi Manzil. Siapa ni? Daripada siapa ni? Daripada Zayan Takif. 4i. Terima kasih. Oh, ini Manzil ni tak boleh letak bawah. Maaf, tak tahu ada Manzil dalam ni. Kena baca Manzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dapat apa ni? Wah, dapat robot. Dapat robot.
dapat robot. Terima kasih. Terima kasih Zain Takif. Ini kena letak ke atas sebab ada manzil. Ni siapa bagi love ni? Tak nampak dah tulisan dia. Wah, ni hadiah seterusnya daripada Nur Amani. Terima kasih Nur Amani. Oi, macam-macam ada dia bagi. Pen ada, coklat ada, ni apa ni? Cloud9. Semua pun ada. Terima kasih banyak-banyak Nur Amani. Seterusnya apa ni? Selamat Hari Guru daripada Aiman Rafiq 4 ikhlas. Wah, bagi apa ni? Wow, karamel macchiato. Macchiato. Oh, karamel. Oh, dapat bihun. Masya Allah, terima kasih. Dapat bihun, boleh buat sarapan pagi esok. Terima kasih. Apa dia tadi nama? Terima kasih Aiman Rafiq. Orang seterusnya daripada siapa ni? Daripada siapa ni? Pen. Oh, ada pen. Marker pen 2. Daripada Selamat Hari Guru daripada Adam Haziq Pak R. Terima kasih Adam. Terima kasih. Terima kasih Adam. Adam Pak R. Ada lagi bang? Barang seterusnya. Oh, ni dia. Terima kasih daripada siapa ni? Yang ni tadi dia suruh pilih. Dia suruh pilih hadiah. Dia bawa satu plastik. Kemudian dia suruh pilih hadiah. Nak hadiah yang mana? Ini daripada Mushroom Kitchen. Selamat Hari Guru. Siapa nama dia tadi? Tak lupa lah tadi. Siapa yang bagi ni? Terima kasih banyak ya. Kitchen. Cantik lah ni. Mushroom. Ni siapa dia bagi kereta kebal ni? Kereta kebal. Terima kasih bagi kereta kebal. Siapa dia ni bagi? Ada lagi. Ini daripada Auf Hazmi 4K. Terima kasih bagi coklat Tango. Cik ada ribbon hijau. Dia ada pen merah dan pink. Dan yang terakhir. Siapa ni? SKP. Siapa yang bagi ni? Apa ni? Tudung. Alamak. Dapat tudung. Terima kasih. Tudung ni bolehlah bagi isteri atau anak perempuan. Terima kasih banyak-banyak siapa yang telah bagi hadiah. Nak murid semua, semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum.